Okay guys, macam mana kita tengok seseorang yang fit, aktif, even paras kolesterol dia pun rendah masih boleh terkena serangan jantung? Perkara ni saya tengok berulang-ulang kali, especially dalam atlet, dan juga baru-baru ni terkena kepada cikgu saya. Jadi ramai yang dah tanya, kalau paras kolesterol kita dah rendah tapi kena juga serangan jantung, adakah paras kolesterol ni tak penting? Sebenarnya paras kolesterol dalam badan kita ni sangat berkait rapat dengan risiko serangan jantung, tetapi dengan kita mengawal paras kolesterol kita ni, dia tidak mengurangkan risiko serangan jantung menjadi kosong. Jadi dalam video hari ni saya nak kongsikan 5 faktor lain selain daripada paras kolesterol yang boleh menyumbang kepada risiko serangan jantung kita. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Kalau anda baru dekat channel ni, nama saya Dr. Sani. Saya seorang doktor perubatan dan dekat channel saya ni saya kongsikan info-info kesihatan yang sangat mudah difahami. Okay guys, apabila kita jumpa doktor dekat klinik ataupun dekat hospital, selalunya apabila kita ambil ujian darah ni menunjukkan 4 bacaan kolesterol yang utama. Yang pertama adalah total kolesterol ataupun jumlah kolesterol. Yang kedua adalah triglycerides ataupun lemak dalam badan kita. Yang ketiga adalah HDL kolesterol ataupun dirujuk sebagai kolesterol yang baik. Dan yang keempat adalah LDL ataupun kolesterol yang tidak baik. Daripada keempat-empat bacaan ni, paras kolesterol LDL lah yang dianggap sebagai yang paling bahaya berdasarkan guideline daripada American Heart of Association dan juga Malaysian Clinical Practice Guideline. Sebab apa kolesterol LDL ni dianggap sebagai kolesterol jahat? Sebab dia membawa kolesterol daripada hati ke saluran darah dan di situ boleh menyumbang kepada pembentukan plak. Secara am, doktor akan cuba target untuk turunkan paras kolesterol LDL ni either melalui diet ataupun melalui ubat. Tapi kita kena faham yang walaupun paras kolesterol LDL kita ni dah rendah ataupun dah cantik, risiko serangan jantung bukan kosong. Sebab tu faktor-faktor yang saya nak kongsikan dalam video ini sangat-sangat penting dan anda perlu cek. Faktor pertama yang boleh menyumbang kepada serangan jantung walaupun dengan paras kolesterol normal adalah keradangan kronik dalam badan. Keradangan boleh menyebabkan plak dalam saluran darah kita menjadi tidak stabil dan mudah pecah dan benda ni boleh trigger heart attack. Tapi macam mana kita nak tahu paras keradangan dalam badan kita ni tinggi ataupun rendah? Terdapat satu ujian darah yang digunakan untuk monitor paras keradangan seseorang dalam badan dikenali sebagai high sensitivity C-reactive protein. Kajian seperti CANTOS trial menunjukkan apabila pesakit diberikan injection untuk turunkan keradangan, risiko serangan jantung mereka berkurangan walaupun paras kolesterol pesakit dah rendah. Tapi untuk majoriti orang macam kita boleh mula kawal keradangan dalam badan kita dengan benda-benda simple. Contoh, dapatkan rehat yang cukup, kawal stres kita, elakkan makanan yang proses dan juga cuba dapatkan berat badan yang ideal. Next time anda ada appointment dekat klinik, anda boleh tanya berkaitan dengan HSCRP dekat doktor anda. Faktor kedua yang boleh menyumbang kepada serangan jantung kita walaupun paras kolesterol kita normal adalah satu perkara dipanggil apolipoprotein B ataupun ApoB. LDL kolesterol yang doktor cek dekat klinik sekarang ni tidak semestinya menunjukkan jumlah sebenar partikel yang berbahaya. Contohnya, ni adalah LDL partikel, umpama dia macam kenderaan. Dalam kenderaan LDL ni ada penumpang iaitu LDL kolesterol. Dalam ujian darah yang biasa, kita hanya measure penumpang ataupun jumlah kolesterol dalam LDL partikel ni sahaja. Dalam kes yang biasa, selalunya jumlah penumpang rendah, kita assume yang jumlah kenderaan juga rendah. Tapi dalam kes kencing manis ataupun insulin resistance, walaupun penumpang dia level dia rendah, tetapi bilangan of kenderaan tu tinggi. Dalam erti kata yang lain, paras kolesterol seseorang tu boleh jadi normal, tetapi bilangan of particles tu boleh jadi tinggi. Dan yang paling penting, risiko serangan jantung tidak follow jumlah penumpang, tetapi dia follow jumlah kenderaan ataupun jumlah particles. ApoB pula adalah sejenis ujian yang tidak mengukur jumlah penumpang, tetapi dia mengukur bilangan partikel. Umpama dia ukur nombor plate kenderaan. Setiap kenderaan hanya ada satu nombor plate sahaja, sama macam setiap atherogenic partikel ni hanya ada satu ApoB sahaja. Kalau anda ada kencing manis ataupun tanda-tanda insulin resistance, jangan anda rasa shock, anda rasa selamat dah, sebab boleh jadi ApoB anda tinggi. Sebab tu untuk orang yang kencing manis, selalunya doktor akan target lebih rendah untuk paras LDL kolesterol. Faktor ketiga yang boleh menyumbang kepada serangan jantung walaupun paras kolesterol anda dah normal adalah satu perkara dipanggil Lp(a). Lp(a) ni benda apa pula sebenarnya? Lp(a) ataupun lipoprotein A ni adalah sejenis partikel kolesterol khas dalam darah kita. Beza Lp(a) dengan LDL biasa ni adalah dia lebih atherogenik ataupun dia lebih mudah melekat kepada dinding dan boleh menyumbang kepada pembentukan plak. Yang penting untuk kita faham, Lp(a) ni dia tak ada kaitan langsung dengan diet ataupun exercise kita, tetapi ia ditentukan oleh genetik kita. Sebab tu banyak guideline sekarang mencadangkan supaya kita cek Lp(a) kita at least sekali seumur hidup, especially kalau anda ada ahli keluarga yang sakit jantung yang mati di usia muda. Dan faktor yang keempat yang boleh menyumbang kepada serangan jantung walaupun paras kolesterol anda dah normal adalah insulin resistance. Insulin resistance ni dia bahaya sebab anda boleh ada gula yang normal, tak ada kencing manis, tetapi paras insulin anda dah sangat tinggi
tinggi dan dah mula merosakkan saluran darah anda. Dalam jangka masa yang panjang, insulin resistance ni boleh meningkatkan risiko serangan jantung sehingga 2 ke 5 kali ganda, especially bila digabung dengan faktor lain seperti obesity dan juga tekanan darah yang tinggi. Benda ni antara benda yang paling underrated saya rasa, sebab mostly kita di-train untuk check whether pesakit tu ada kencing manis ataupun tidak berdasarkan paras gula mereka. Tetapi pesakit boleh ada paras gula yang normal disebabkan oleh paras insulin yang dah terlalu tinggi. Yang pertama, kita boleh check fasting insulin kita, iaitu sejenis ujian darah. Yang kedua, kita boleh tengok tanda-tanda insulin tinggi pada badan, contoh seperti darah tinggi, fatty liver dan juga acanthosis nigricans, iaitu tanda-tanda di tengkuk ataupun ketiak kita. Sekiranya anda ada tanda-tanda insulin resistance, cepat-cepat adjust diet dan juga exercise, sebab faktor-faktor ni boleh dimodify. Dan faktor yang kelima yang boleh menyumbang kepada serangan jantung walaupun paras kolesterol kita normal adalah berkaitan dengan coronary calcium score. Coronary calcium score ni dia bukan ujian darah, tetapi adalah sejenis scan untuk melihat berapa banyak kalsium dah deposit dekat saluran jantung kita. Apabila ni kalsium banyak dekat saluran darah jantung kita, ia boleh menyebabkan saluran darah kita jadi sempit, plak boleh pecah secara tiba-tiba, dan yang paling bahaya, sekiranya kalsium ni dikumpul dekat injap jantung kita, kita punya aortic valve terutamanya boleh rosak. Kadang-kadang kita buat semua blood test, semua nampak normal, tapi bila kita buat CAC score kita ni tinggi. So ni mungkin menunjukkan yang risiko serangan jantung kita ni sebenarnya lebih tinggi daripada biasa. Jadi kesimpulannya guys, pengawalan kolesterol LDL kita ni sangat-sangat penting. Tetapi untuk kita kurangkan risiko serangan jantung kita secara menyeluruh, kita perlu kawal faktor-faktor yang kita bincangkan tadi. Ini bukan bermaksud yang semua orang patut buat semua perkara yang kita bincangkan tadi, tetapi dalam situasi yang tertentu, especially high risk, ia boleh memberi gambaran yang lebih lengkap dan jelas. That's the video guys. Saya harap bersuka konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.